Pengurusan kewangan masjid kini lebih mudah. Saksikan tutorial lengkap sistem perekodan kami. Layari pautan untuk video penuh. Bagi merekod duit keluar, tuan-puan boleh tekan kepada kewangan dan tekan kepada perbelanjaan. Tekan kepada rekod perbelanjaan. Seperti biasa, boleh tarik jumlah perbelanjaan, kategori dan pilih pada akaun mana, keterangan, rujukan dan lampiran. Dan sekiranya perbelanjaan ini adalah salah satu daripada aset, tuan-puan boleh tambah rekod sebagai aset ataupun hartanah. Tapi sekiranya tidak berkaitan, tuan-puan tidak perlu menekan button inilah. Tapi sekiranya perlu, boleh tekan sahaja. So, rekod sebagai aset akan dimasukkan secara automatik. Okey, simpan. Secara automatik akan keluar di ruangan di bawah.